Guys, kita dah sampai. Bye. Vlog. Woohoo! Tiba-tiba ada vlog. Welcome to Bali. Yeah, welcome to Bali. Kita berada di Nusa Dua. Hai, my travel buddy. Happy honeymoon. Basically, I temani you honeymoon. Oh, yeah, baby Bali. Yes. Kita sampai lambat ya hari ni. Dah pukul 10 lebih dah. Tak ada alasan dengan breakfast kan? Oh, sayang kita first Bye guys. Assalamualaikum. Pink color? No, bawah. Assalamualaikum. Cantiknya. Wow. Kita ada view pool ya kat luar ni. Ya, nanti I buka. Dah malam lah. Nicer. Kita tengok apa yang ada dekat breakfast dia. Kita makan nasi goreng and bihun and hotdog and ayam and omelette. Kita ada bubur. Dan with the view. Jam dia lain daripada lain ya. Jam dia berlin kalau mewah. Jingle lewat, jingle lewat. Tengok Isha makan, dia memang suka makan roti. Butter, a jam on it. And then you eat. Marvelous. Oh, this is Western people. Well, Hari ni kita bebas siang kan? So hari ni kita bebas, kita akan pergi merayap-merayap, pergi tengok kedai-kedai dekat sini. Hello. Okay, ni bubur dia. Sambal dia best. So nice. So hari ni kita nak relax, kita nak jalan-jalan, nak pergi tengok apa yang ada dekat sekitar sini, Nusa Dua ni. mana aku tahu. Jalan-jalan pantai. Okay, nanti I tunjuk korang view pantai dekat dengan hotel ni. 15 minit sahaja. Ada di sini. Kita ambil angin kejap. Ha? Malaysia tak ada. Malaysia tak ada. Okay, nombor Malaysia. Kita ada senarai. 60. Okay, kita on the way ke patung tu. Baby. Halo. Welcome Yeah. to my vlog. Handsome lah dia hari ni. Alah.
Biasa pakai hitam je, hari ni kita suruh boleh pakai putih pula. Sama dengan air. Uyo, macam plan tu. Uyo. Dari kumpulan. Bali kan? Kumpulan stay punat. Low. Okay, dekat Nusa Dua. Sebenarnya kena jalan dari situ, tapi kita orang daripada atas tu terus turun kat patung tadi. So diorang tengah beli tiket untuk Waterblow di Nusa Dua. Video. Song. Intelligent. Di Waterblow Nusa Dua ni korang boleh tengok pemandangan yang indah and korang boleh ambil gambar banyak-banyak sebab dekat sini tak terlalu ramai pengunjung dan korang boleh selfie and ambil gambar dengan kawan-kawan. Best gila korang. Tanpa buang masa, kita orang teruskan perjalanan ke Pantai Pandawa. Mestilah kena singgah sini kan, sebab pantai kat sini cantik sangat korang. Korang tengoklah sendiri video yang I record ni, okay? Enjoy the view. Ni di sebalik tabir. Sedap lah bro ni. Kita dekat Pandawa Beach punya ni terowong. Cantik tak? Sang. Semak Okay, kita nak ambil gambar guys. Nanti I tunjuk hasilnya. Saya minta. Dan benda wajib kita orang kena buat first is makan. So kita cari kedai makan yang berdekatan and then kita makan dia punya ayam penyet, ayam bakar, semua jenis ayam ada di situ. Ayam lagi. Kat sini kaya dengan menu ayam. Okay, we have rice here. Sambal bakar. Ada ayam bakar. Telur pun dibakar juga. So nice. Dah sampai. Dah tengok sunset. Tengok tu. Kita datang sini, kita nak pergi urut. Okay, massage. Tengok tempat dia, cantiknya. Ala-ala Krabi juga. Ice cream. Ada ice cream. Sini tak ramai kan? Tak ramai foreigner pun. Kau weekend ya? Oh ya. Weekend tepek kan? Lah, bukan weekend. Bestnya. Muslim public. Serius best. Saya suka gila suasana ni. Sebab orang bekerja kan.
tengah cari massage tempat yang okay and affordable. Yes, sir. Senang ya info ni. Bulan depan anniversary kita orang. So, ni sambil-sambil jalan, sambil-sambil anniversary punya celebration gitu. Ni I just nak suka syarat je jadi ada. Kan? Jadi ada. Okay. Kat sini ada jual goodies. Semua ada. Ni ambil Bali. Hi guys. Hello. Okay, something. Kita nak pergi mana? Kita nak cari tempat urut kaki. Kena mijit-mijit. Tidak. Lapar. Hari ni kita urut kaki. Nanti kita akan urut kaki lagi tak? Kita akan urut kaki. Kita akan sentiasa urut kaki. Wow. Sakit. Hari ni Retis dia nak buat rambut apa? Macam ala-ala nikah tu. Nak buat apa ni? Riding. Ni. Riding. Gambar. Oh, ni. Gitu. So apa perasaan awak sebagai wife? Saya suka je. Ah. Tengok lepas ni macam mana rambut dia. Das. Massage. Jom tukar baju. We're heading to ATV and water rafting. Stay tuned. Kita dah sampai dekat Raka ATV Adventure. Kita nak main ATV. Are you ready? Ready. I love Bali Raka bike. Rambut baru. Semalam hari tu kita tengok rambut dia biasa-biasa je. Sekarang ni luar biasa. Oh. Jadi orang Bali lah sekarang. Orang Bali ya. Hey, body boy. Ha. Kita akan pakai sepatunya. Ya. Ready guys? Kita pakai. Ya, udah. Kau dah kenapa? Let's go. Kita berhenti sekejap. How do you feel? Okay, nampak lah. Kita nak pergi water rafting. Inilah keadaan dia. Ada water rafting. Wow. Apa pendapat anda? Nak bawa phone ke tak? Seorang ayah kena buat apa? Kita untuk water rafting. Baru dengan. Casing juga. Okey, babe.
Okay. Are you okay? Okay, okay. Okay, okay. Ya, ya. Angkat. Pak wayang buat elok-elok ya. Sudah profesional kak? Saya ambil gambar juga ya. Jalan tiga break. Batu, batu. Hei. Tapi ni Syah. Tu, cantik gila Shelley dia. Bila ya pak? Gila. Sampai atas sana. Oh. Satu. Dua. Satu. Dua. Maju. Maju. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Naik bang. Okey, sampai sini. Okay, next. Jumpa kat Malu. Kopi luwak. Boleh pegang? Boleh pegang? Boleh. Kalau nak rasa pun boleh. Ini jenis robusta coffee ya. Terusnya macam ni. Gitu. So cute. Hi. Awak. Spice. Merah macam ni. Ini tahi dia kan? Tai. Ini tahinya. Tahinya ini luwaknya. This is vanilla coffee ya. Vanilla coffee. Steady ya berada ni. Sedap. Tak? Okay, kita nak try coffee. Kita ada ginseng, ginger, barley. I nak try barley, lemongrass, barley cocoa, roserati, coconut coffee. I nak try barley coffee. Ni semuanya dijual di tempat yang kiranya mana yang berkenan sama. Hai guys, so hari ni kita nak rasa semua kopi Bali. Jadi blender sedap. Okay, so I nak pilih vanilla coffee. Wah, vanilla. Kai pun pilih vanilla tadi. Ya Allah sedap. Kai pun pilih itu. Dia kata sedap juga. Kopi sedap. Saya minum turmeric ni. Kuning dia apa tu? Bukan. Turmeric. Turmeric tea. Laki aku minum kopi weh. Tak pernah dia minum kopi. Coconut coffee. Avocado. Asal? Dia ambil satu gambar sini.
Oh, the view. Kita bincang semula. Wow, super nice. Sayang. Beautiful, 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 beautiful angel. Na 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 na. Kita berada di mana ya? Under the water. Under the sea. Cantik. Oh, kita berada di fantasi tempat. Okay. Makan. Almost there. Okay. 3 Dekat restoran ni makanan dia memang big portion yang korang boleh makan ramai-ramai, and then rasa dia memang sedap guys. Yes, memang sedap, and harga dia pun berpatutan lah. Mesti korang ingat dah habis kan? Belum lagi guys, kita ada part 2 untuk Bali Tour 2024. Okay, stay tune. Jangan lupa subscribe. Bye.